Rodo Azia 1.0 G Auto. Berapakah income ataupun gaji yang selesa nak beli kereta baru ni? Jadi, harga on the road kereta ni sekitar RM38,600. Maka korang kena standbykan deposit 10%. So, itu membawa kepada RM3,860. And then road tax pula, kereta ini enjin dia 1.0. So, road tax yang dikenakan hanyalah RM20. And then insurans pula, insurans untuk tahun pertama adalah 0% NCD. Maka korang kena bayar RM1,345 lah untuk insurans. So total upfront yang korang kena readykan untuk beli kereta ni adalah RM5,225. So kalau tak ada RM5,200 ni, korang tak boleh beli kereta ni lagi lah sebenarnya. Dan untuk installment bulanan pula, untuk loan 9 tahun adalah sekitar RM423. Yang mana untuk setahun kita darabkan dengan 12, setahun korang bayar kepada bank RM5,076. Dan sekarang kita nak kira pula yearly running cost. First kali adalah insurance RM1,345. Untuk next year dia akan kurang sebab ada NCD. Next ada road tax RM20. And then ada servis berjadual. Yang ini kita ikut Pro 2 punya servis punya maintenance schedule yang untuk sekitar RM556. And then kita akan reservekan untuk wear and tear RM800. Maka total setahun yang korang kena standby adalah RM2,721 setahun. Dan kita tambahkan dengan installment tadi, maka setahun duit yang bakal keluar pada poket korang adalah RM7,797 setahun. Kita kira cincai RM7,800 lah, senang kan? Tapi kalau kita convert kepada sebulan, kita bagi 12 RM7,800 tu, sebulan korang bayar RM650 sebulan. Ini adalah betul-betul minimum dia punya bank cost lah, bukan 400 yang bank tadi tu. Inilah paling minimum sekali, sebab ini belum campur lagi dengan minyak dan juga tol. So untuk itu Daud recommend pembayaran kereta ni, kos nak beli kereta ni mestilah tidak melebihi 30% daripada gaji. So untuk itu gaji minimum yang korang kena ada 30% rule ni, gaji minimum adalah RM2,170 sebulan. So let's say kalau korang tak cukup RM2,200 sebulan, sebenarnya hidup korang akan sempit lah, akan tak berapa nak selesa lah bila beli kereta ni nanti, confirm. So guys, itulah gaji RM2,200 yang diperlukan untuk hidup dengan selesa membeli kereta produk Azia ini. Jadi kalau korang ada nak Daus try kira-kira untuk kereta lain, korang just komen saja, akan buat video tersebut untuk korang semua. Jangan lupa like, komen dan follow Daus. Kita nak capai 200,000 followers sebelum tamatnya tahun 2025 ni. So saya Daus, jumpa lagi pada video yang seterusnya. Ciao.